Pernahkah anda terfikir kenapa berjuta-juta orang dari serata Asia sanggup tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan segala-galanya just untuk hidup di Malaysia? Bukan pergi ke Amerika, bukan ke Eropah, tapi ke Malaysia, negara kita. But wait. Sebelum kita teruskan, sila subscribe supaya anda tak terlepas semua perkongsian penting saya. Tulis I subscribe di ruangan komen dan saya sendiri akan sambut anda ke dalam komuniti ini. Baik, jom kita mula. Hari ini kita akan bongkar 7 negara Asia yang kalau boleh memang teringin jadi Malaysia. Bukan sebab cemburu buta, tapi sebab ada fakta, ada data, ada cerita nyata di sebalik semua ini. Dan saya jamin, bila anda habis tengok video ni, anda akan pandang Malaysia dengan mata yang berbeza. Jadi jangan pergi mana-mana. Kerana negara nombor 1 dalam senarai ni memang tak ramai yang jangka. Sekarang, kita mulakan dengan nombor 7. Myanmar. Negara yang dulu dikenali sebagai tanah emas Asia Tenggara. Tapi sekarang, ia adalah negara yang rakyatnya sendiri tak tahu esok hari macam mana. Bayangkan anda bangun pagi dan anda tak tahu sama ada hari ni ada letupan bom ke, ada tembak menembak ke, ada tentera masuk ke kawasan anda ke. Skim realiti yang dihadapi oleh jutaan rakyat Myanmar sejak rampasan kuasa tentera pada Februari 2021. Awung Kyo, 34 tahun, berasal dari Yangon. Dia seorang juruteknik yang berkelayakan. Tapi di Myanmar, ijazahnya tak bermakna banyak bila kilang-kilang tutup, bila pelaburan lari keluar negara, bila internet pun kadang-kadang kena tutup oleh pihak berkuasa. Jadi dia buat keputusan yang paling berat dalam hidupnya, tinggalkan isteri dan 2 orang anaknya, naik bas ke sempadan dan entah macam mana, tiba di Kuala Lumpur. Sekarang dia bekerja di sebuah kilang elektronik di Shah Alam. Gaji dia lebih kurang 1,800 RM sebulan. Mungkin nampak kecil untuk orang Malaysia. Tapi untuk Awung Kyo, itu cukup untuk hantar balik ke Yangon, bayar sekolah anak-anak dan simpan sikit-sikit untuk masa depan. Menurut Pertubuhan Migrasi Antarabangsa atau IOM, pada tahun 2023 sahaja, Malaysia menempatkan ratusan ribu warga Myanmar sama ada secara sah atau tidak sah. Mereka bukan datang untuk seronok. Mereka datang kerana di sini ada keamanan, ada undang-undang, ada makanan yang boleh dibeli, ada masa depan, dan Malaysia terima mereka. Itu yang buat Malaysia berbeza. Tapi ada satu negara lagi yang situasinya hampir sama teruk dengan Myanmar dan bilangan rakyatnya yang ada di Malaysia jauh lebih besar. Jom kita tengok negara nombor 6. Bangladesh. Negara dengan populasi lebih 170 juta orang yang tinggal dalam kawasan yang lebih kecil dari negeri Sarawak kita. Bayangkan kesempitannya. Bayangkan tekanan hidupnya. Menurut data terkini, setakat Disember 2024, terdapat hampir 900,000 warga Bangladesh yang menetap di Malaysia. Hampir 1 juta orang. Mereka membentuk hampir 1/3 daripada keseluruhan pekerja asing di negara kita. Kenapa Malaysia? Bukan sebab duit semata-mata, walaupun itu memang faktor besar. Cuba fikirkan situasi Rahim, 28 tahun, dari kawasan luar bandar di Sylhet. Di kampungnya, dia bekerja keras seharian dan buat dalam lingkungan 5,000 taka sebulan, lebih kurang 180 RM. Bila dia dapat peluang kerja di Malaysia dengan gaji 1,500 RM sebulan, dia rasa macam dapat tiket emas. Tapi perjalanannya ke Malaysia bukan mudah. Dia kena bayar ejen beribu-ribu ringgit. Kena tanggung hutang. Kena tinggalkan ibu bapanya yang dah tua. Bila dia sampai di Malaysia, air mata dia tak boleh nak tahan. Tapi sekarang, 2 tahun kemudian, Rahim dah bayar balik semua hutangnya.
Dia hantar duit setiap bulan ke kampung. Adiknya boleh sambung belajar sebab duit yang dia hantar. Dan dalam hati kecilnya, dia selalu cakap, kalaulah saya dilahirkan sebagai rakyat Malaysia, hidup saya mesti jauh lebih mudah. Bangladesh malah antara 5 negara yang ada perjanjian rasmi dengan Malaysia untuk penghantaran tenaga kerja. Itu tanda betapa eratnya hubungan antara dua negara ni. Dan kisah orang Bangladesh bukan unik. Sebab ada satu lagi negara, sebuah negara kecil bersarang di celah-celah Himalaya, yang rakyatnya juga bermimpi perkara yang sama. Nepal. Nombor 5 dalam senarai kita. Kalau anda tengok peta, Nepal tu kecil je. Tersepit antara India dan China. Tapi rakyatnya keras hati, tabah, dan selalunya jauh dari rumah. Kajian Bank Dunia menunjukkan bahawa kiriman wang dari luar negara menyumbang lebih 25% daripada keluaran dalam negara kasar atau GDP Nepal. Bayangkan tu. 1/4 daripada ekonomi keseluruhan sebuah negara bergantung kepada pekerja yang kerja di luar negeri. Dan Malaysia? Malaysia adalah salah satu destinasi paling popular bagi pekerja Nepal selain Qatar dan UAE. Tapi apa yang buat Malaysia istimewa berbanding Qatar atau UAE? Satu perkataan, kemanusiaan. Ramai pekerja Nepal yang ada di Qatar atau UAE cerita tentang layanan yang kadang-kadang kasar, tentang sistem kafalah yang ikat mereka macam hamba. Tapi di Malaysia, walaupun tak sempurna, tapi ada lebih banyak kebebasan. Ada masjid untuk yang beragama Islam. Ada kuil untuk yang beragama Hindu. Makanan pun ada pelbagai pilihan murah dan sedap. Sandesh, 30 tahun, dari Pokhara, Nepal, dah 4 tahun bekerja di Malaysia sebagai pekerja binaan. Setiap malam sebelum tidur, dia video call isteri dan anak perempuannya yang berumur 3 tahun. Anaknya belum faham kenapa ayahnya jauh. Tapi Sandesh faham dia buat pengorbanan ini supaya anaknya satu hari nanti ada masa depan yang lebih cerah. Kalau saya rakyat Malaysia, kata Sandesh dalam satu temu bual, saya tak perlu berjauhan dengan anak saya. Tersentuh hati kita bila dengar cerita macam ni, kan? Tapi sekarang, senarai kita makin menarik. Sebab negara nombor 4 bukan pekerja biasa yang teringin jadi Malaysia. Ini golongan profesional. Golongan yang ada duit. Tapi tetap teringin. India. Negara dengan populasi hampir 1.45 bilion orang. Ekonomi kelima terbesar di dunia. Tapi kenapa rakyat India masih teringin jadi Malaysia? Jawapannya bukan semata-mata tentang ekonomi. Ia tentang kualiti hidup. Tentang keselesaan, tentang rasa rumah. Tengok je kat kawasan Brickfields di Kuala Lumpur. Atau Little India di Penang. Ada kuil. Ada makanan selatan India yang autentik. Ada muzik Tamil yang berbunyi dari kedai runcit. Ramai orang India yang pertama kali datang Malaysia terus rasa, ini macam India, tapi lebih bersih, lebih teratur, lebih selamat. Program Malaysia My Second Home atau MM2H menjadi magnet besar bagi golongan kelas menengah dan atasan India. Mereka bayar deposit, beli hartanah dan pilih Malaysia sebagai tempat pencen atau tempat hantar anak belajar. Kajian terbaru menunjukkan bahawa Malaysia terus menarik pelaburan langsung asing yang tinggi dan banyak syarikat IT dari India pun dah buka pejabat di sini sebab bakat yang ada, kos yang lebih rendah dan infrastruktur yang kukuh. Seorang profesional IT dari Chennai bernama Priya, 35 tahun, berpindah ke Kuala Lumpur pada 2023 bersama suami dan 2 anaknya. Katanya, di Chennai, saya kena hadap kesesakan trafik 3 jam sehari. Di KL, saya naik LRT dalam 20 minit. Dan harga sewa rumah kondo saya kat Mun Kiara lebih murah dari studio apartmen saya kat Chennai. Dia sekarang duduk dalam komuniti ekspatriate India yang makin membesar di KL.
Dan dia tak ada niat nak balik. Malaysia dah jadi rumah keduanya yang pertama. Tapi tunggu. Negara ketiga dalam senarai kita ni, ini yang akan buat ramai orang terpegun. Sebab mereka ni jiran paling rapat kita. Dan ada jutaan dari mereka yang dah ada di sini pun. Indonesia. Jiran sebelah kita yang besar. 280 juta penduduk. Ekonomi terbesar di ASEAN. Tapi kenapa rakyat Indonesia masih teringin jadi Malaysia? Ini soalan yang menarik. Dan jawapannya lebih kompleks dari yang anda sangka. Pertama, bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hampir sama. Jadi bila orang Indonesia datang Malaysia, mereka tak rasa asing sangat. Mereka boleh faham orang cakap apa. Boleh baca papan tanda. Boleh order makanan tanpa masalah. Kedua, gaji. Walaupun Indonesia ekonomi besar, tapi upah minimum di sana jauh lebih rendah dari Malaysia. Gaji minimum di Jakarta lebih kurang 1,300 RM, sementara di Malaysia, gaji minimum dah dinaikkan kepada 1,700 RM pada 2025. Dan untuk kerja-kerja tertentu, gaji boleh dapat 3,000 RM ke atas. Dewi, 26 tahun dari Surabaya, datang ke Malaysia pada umur 22 tahun sebagai pembantu rumah. Ramai orang tengok kerja tu rendah. Tapi Dewi nampak peluang. Dia jimat. Dia belajar bahasa Inggeris. Dia ambil kursus online. Dan selepas 4 tahun, dia dah buka bisnes catering kecil-kecilan di Chowkit, melayan pelanggan dari komuniti Indonesia di KL. Kalau saya terus di Indonesia, kata Dewi, mungkin saya masih lagi kerja di kilang dengan gaji yang sama. Malaysia bagi saya peluang untuk grow. Tapi ada sesuatu yang orang Indonesia sering cakap, mereka cemburu dengan satu benda di Malaysia yang tak ada di Indonesia. Dan benda tu membuatkan mereka betul-betul teringin jadi rakyat Malaysia. Kestabilan politik. Indonesia ada sejarah panjang dengan ketidakstabilan. Tapi Malaysia, walaupun ada cabarannya sendiri, secara umumnya kekal stabil dan boleh diramal dari segi perniagaan dan pelaburan. Dan kita belum sampai ke negara nombor 2 lagi. Sebab yang ini yang akan buat anda terkejut betul-betul. China. Negara dengan ekonomi kedua terbesar di dunia. Negara yang ada 1.4 bilion orang. Negara yang bina lebam bangunan pencakar langit dalam masa sebulan. Negara yang ada teknologi yang kadang-kadang lebih canggih dari Amerika. Tapi kenapa pula rakyat China teringin jadi Malaysia? Data terbaru membuktikan ini bukan sekadar cerita kosong. Antara September 2024 hingga Januari 2025 sahaja, warga China mewakili 53% daripada semua permohonan baru program MM2H. 53%. Itu lebih separuh. Dan setakat Disember 2024, terdapat 26,162 pemegang visa MM2H dari China yang membawa masuk 675 juta RM dalam deposit tetap dan membeli hartanah bernilai 681 juta RM di Malaysia. Ini bukan orang miskin yang datang cari kerja. Ini orang kaya Cina yang pilih Malaysia sebagai rumah kedua mereka. Kenapa? Li Ming, 41 tahun, berpindah dari Beijing ke Kuala Lumpur pada awal 2024 bersama isteri dan anak perempuannya. Dalam temu bual dengan portal Expatriate, dia kongsi sesuatu yang mengejutkan. Gaji saya turun bila saya berpindah ke KL. Tapi kualiti hidup saya naik secara mendadak. Di Beijing, 60% daripada gajinya habis untuk bayar sewa apartmen yang kecil. Di Kuala Lumpur, dia duduk dalam kondo yang luas di Mun Kiara, bayar sewa 30% dari pendapatannya dan masih boleh simpan duit untuk pendidikan anaknya. Tapi bukan tu je. Tekanan di China, tekanan kerja, tekanan sosial, tekanan sistem pendidikan yang kompetitif sangat,
risiko iklim politik yang tak menentu, semua tu mendorong golongan kelas menengah Cina untuk cari alternatif. Dan Malaysia tawarkan sesuatu yang sangat berharga, ketenangan fikiran. Iklim yang panas tapi tiada gempa bumi, tiada taufan, tiada gunung berapi. Makanan yang sedap dan murah. Komuniti Cina yang besar dan mapan. Bahasa Mandarin masih boleh digunakan di merata-rata tempat. Internet bebas. Boleh beli hartanah freehold. Untuk golongan kelas menengah Cina yang dah penat dengan tekanan hidup di bandar besar, Malaysia rasa macam syurga. Tapi sekarang kita dah sampai ke negara nombor 1. Dan ini yang paling menarik. Ini yang memang ramai tak jangka. Jangan pergi mana-mana. Nombor 1. Filipina. Tunggu dulu. Kenapa Filipina? Bukankah Filipina tu pun negara ASEAN macam Malaysia juga? Ekonomi mereka pun sedang berkembang? Ya. Tapi bila anda pergi lebih dalam, anda akan nampak kenapa Filipina, dari segi dasar ekonomi, gaya hidup rakyat dan potensi masa depan betul-betul teringin jadi Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Filipina pada 2024 adalah sekitar 5.7%, sikit lebih tinggi dari Malaysia yang 5.1%. Tapi jangan tertipu dengan angka tu. Sebab kos sara hidup di Manila, ibu kota Filipina, dah makin melambung. Sewa rumah mahal. Kesesakan trafik antara yang paling teruk di dunia, rakyat Manila boleh habiskan 2-3 jam sehari dalam kenderaan. Infrastruktur awam masih ketinggalan jauh. Sementara di Malaysia, Bank Dunia telah mengumumkan pada Oktober 2024 bahawa Malaysia dijangka mencapai status negara berpendapatan tinggi seawal 2028. Ekonomi Malaysia 12% lebih besar berbanding sebelum pandemik COVID-19 mengatasi semua negara Asia Tenggara kecuali Singapura. Dan ini bukan sekadar angka ekonomi. Ini tentang kehidupan harian. Maria, 33 tahun dari Cebu, Filipina, bekerja sebagai jururawat di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur sejak 2022. Di Filipina, gaji jururawat berijazah lebih kurang setara 1,200 RM sebulan. Di Malaysia, dia dapat 4,500 RM dengan allowance. Bayar sewa, makan, hantar duit ke kampung dan masih ada baki. Sistem kesihatan Malaysia jauh lebih baik dari tempat saya bekerja di Filipina, katanya. Hospital ada peralatan canggih. Pesakit dilayan dengan baik. Dan gaji saya boleh hantar lebih dari cukup untuk ibu bapa saya di Cebu. Tapi bukan pasal duit semata-mata yang buat Filipina teringin jadi Malaysia. Ada satu kajian yang sangat menarik. Ipsos, sebuah firma penyelidikan pemasaran terkemuka, menjalankan indeks kebahagiaan global mereka pada 2024. Hasilnya, 77% rakyat Malaysia mengaku mereka gembira mengatasi purata global sebanyak 71%. Lebih tinggi dari Jepun. Lebih tinggi dari Korea Selatan. Dan dalam konteks Asia Tenggara, Malaysia ada di kedudukan yang sangat tinggi. Sementara Filipina, walaupun rakyatnya terkenal dengan semangat yang ceria tapi tekanan hidup, bencana alam yang kerap seperti taufan dan gempa bumi, ketidakstabilan politik, dan kadar kemiskinan yang masih tinggi di kawasan luar bandar semua tu membebankan. Malaysia tiada gempa bumi, tiada taufan, tiada gunung berapi aktif. Iklim tropika yang stabil sepanjang tahun. Dan dari segi kepelbagaian pula, Malaysia tawarkan sesuatu yang unik di seluruh dunia. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan pelbagai lagi semua hidup bersama. Makanan dari semua tradisi ada di tepi jalan. Perayaan semua kaum disambut bersama. Ini bukan sesuatu yang mudah nak ditiru. Seorang rakyat Filipina yang pernah tinggal di Malaysia selama 5 tahun pernah tulis dalam blog peribadinya, di Malaysia,
saya rasa selamat. Saya rasa diterima. Dan saya rasa negara ini tahu apa yang ia lakukan. Dan itu mungkin ringkasan paling tepat tentang kenapa bukan setakat Filipina, tapi 7 negara dalam senarai kita hari ini semuanya dalam hati masing-masing teringin jadi Malaysia. Sekarang, mari kita imbas balik sebentar. Dari Myanmar yang dilanda perang. Dari Bangladesh yang sesak dengan kemiskinan. Dari Nepal yang jauh dan terpencil. Dari India yang besar tapi bising. Dari Indonesia yang kaya sumber tapi masih ketinggalan dari segi gaji. Dari China yang maju tapi terbeban dengan tekanan hidup. Dan dari Filipina yang bersemangat tapi masih berdepan dengan banyak cabaran. Semua mereka tengok ke arah Malaysia. Bukan sebab Malaysia sempurna, tapi sebab Malaysia punya gabungan yang susah nak jumpa di tempat lain: kestabilan, kepelbagaian, kos hidup yang berpatutan, infrastruktur yang baik, makanan yang luar biasa sedap, dan rakyat yang secara umumnya masih lagi mesra dan peramah. Kajian IMF pada April 2025 mengunjurkan pertumbuhan GDP Malaysia sebanyak 4.1% untuk 2025. Sektor perkhidmatan menyumbang 60% daripada GDP. Pelancongan bawa masuk 25 juta pelancong antarabangsa pada 2024. Sektor elektronik dan elektrik terus menjadi tulang belakang ekspor negara. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita kadang-kadang lupa betapa beruntungnya kita. Kita merungut pasal trafik. Kita merungut pasal harga barang naik. Kita merungut pasal politik. Semua tu sah, kita ada hak untuk menuntut yang lebih baik dari pemimpin kita. Tapi sekali-sekala, baik kita berhenti. Ambil nafas. Dan fikirkan ada berjuta-juta orang di luar sana yang bermimpi untuk ada dalam kasut kita. Bukan kasut mewah, tapi kasut rakyat Malaysia biasa yang boleh makan nasi lemak 2 arem pagi-pagi, yang ada sistem pendidikan kebangsaan yang percuma, yang boleh jalan-jalan ke hospital kerajaan tanpa takut bankrupt, yang boleh solat Jumaat dengan aman, yang boleh beraya, biar Tahun Baru Cina, biar Deepavali, semua dalam satu negara yang sama. Itu keajaiban Malaysia yang kita sering ambil mudah. Jadi, sebelum kita habiskan video hari ini, saya nak tanya anda satu soalan yang saya harap akan buat anda terfikir dalam-dalam malam ini. Kalau anda dilahirkan semula, boleh pilih mana-mana negara dalam senarai 7 negara tadi, atau kekal sebagai rakyat Malaysia, apa pilihan anda? Dan kalau anda pilih Malaysia, apa satu perkara tentang Malaysia yang paling anda bersyukur tapi selama ni tak pernah cakap dengan kuat? Tulis di ruangan komen. Saya nak tahu pendapat anda. Saya baca setiap satu komen. Dan kalau video ni buka mata anda sikit tentang betapa bertuahnya kita, kongsikan dengan kawan-kawan anda. Sebab kadang-kadang, kita perlu orang lain untuk ingatkan kita tentang nikmat yang ada depan mata. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.